lam attakhidh fulanan khalila. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada tuan pengurusi masjid, kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal sekali saya baru perasan kapek ni sama baju saya. Oh, ni baju ke kapek? No, kat Zoom no. Sama kan. Ni kali kedua. Hari itu kapek warna merah, saya pakai sebiji macam kapek. Sudah ni parah ni tuan. Ni kali kedua. Nah, tuan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila orang tanya pada kita, Nabi ni untuk apa? Diutuskan Nabi ni untuk apa? Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Ma'idah ayat 15. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Dan sesungguhnya telah datang daripada Allah cahaya, dan telah datang daripada Allah kitab yang terang. Nabi Muhammad ni cahaya. Suruh kita duduk dalam masjid ni cerah, duduk di luar ni gelap kan nak. Dah cerah elok, duduk dalam cerah elok. Yang katai duduk dalam gelap tu siapa? Tak teraba-raba. Sepak batu, ular patuk dia tak nampak. Baru ni di India, ular patuk dia gigit kepala ular tu putus. Lah dia dengan dia ICU sekali. Ular tu selamat lah. Tak nampak. Sebab tu Nabi Muhammad ni cahaya. Daripada kita berada dalam kegelapan, berada dalam zulumat, Allah keluarkan kita pergi pada cahaya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah lah yang menjadi pemimpin kepada orang yang beriman, mengeluarkan daripada kegelapan, perginya kepada cahaya melalui dua apa? Melalui dua jalan. Jalan apa? Nurun. Nur itu ialah Nabi Muhammad. Kitabun mubin adalah Al-Quran yang jelas nyata, supaya kita tidak sesat, supaya jalan kita betul, supaya kita selamat. Maka ikutlah Nabi SAW. Tapi mereka kata, Ustaz, Nabi ni zaman kita lah tak apa boleh ikut sangat, Ustaz. Awak dia sesuai di Arab sesuai lah. Zaman 1400 tahun lama lah, Ustaz. Tak relevan dah. Tak relevan hang cakap. Yang menciptakan kamu siapa? Allah. Takkan Allah tak tahu apa yang relevan dengan tak relevan pada kita? Yang menciptakan seluruh alam ni siapa? Allah. Takkan Nabi tak tahu, takkan Allah tak tahu yang sesuai dengan tak sesuai dengan kita? Maka jalan Nabi Muhammad ni jalan selama-lamanya betul, selama-lamanya tepat, selama-lamanya tak ada rosak, selama-lamanya tak akan binasa, selama-lamanya ialah nama dia Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat 27, ayat 28, ayat 29. Surah apa Kak Som? Al-Furqan. Nyesek duduk depan kena tanya. Surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Allah Ta'ala kata apa di dalam surah Al-Furqan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari kiamat, orang-orang yang zalim akan menggigit kedua-dua tangan mereka kerana memarahi diri mereka sendiri. Sebab memarahi diri mereka sendiri sebab apa? Mereka berkata, ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya aku kalau di dunia dulu aku mengambil jalan yang benar bersama dengan Nabi, bersama dengan Rasul, bersama dengan Nabi SAW. Ni surah Al-Furqan ayat 27. Allah Ta'ala kata di hari kiamat, ingat satu hari kiamat, yauma ya'uddu,
Hari pada hari itu ya'udhu zalim. Hari orang yang zalim gigit tangan masing-masing. Kalau bahasa kita sekarang, kalau kita frust, gigit. Gigit jari engkau, gigit tangan engkau. Rupanya di hari kiamat ada, tuan. Digigitnya tangan masing-masing, dua-dua belah tangan gigit. Mereka kata apa? Ya laitani, silap betul lah. Kalaulah aku ambil jalan Nabi hari itu, Allah. Kalaulah aku ikut jalan Nabi Muhammad itu, ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Aku ikut jalan Nabi dulu, selamat aku di hari kiamat ni. Allah dah cerita siap-siap dah dekat kita apa yang akan berlaku kepada orang zalim. Allah habaq awal-awal, siapa yang tak ikut Nabi Muhammad hari kiamat siksa. Siapa yang tak ikut Nabi Muhammad di hari kiamat parah. Siapa yang tak ikut Nabi Muhammad di hari kiamat neraka. Allah bagi tahu. Menyesal pula Allah. Silap betul lah kalau lah aku ikut jalan Nabi hari itu. Tak jadi lagu ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, dia ikut jalan siapa? Tak, yang hang tak ikut jalan Nabi ni, hang ikut jalan siapa? Di dunia dulu hang ikut jalan siapa? Yang tak ikut jalan Nabi ni, nama hang pun Muhammad. Macam mana hang tak ikut jalan Nabi Muhammad pula nama hang Muhammad? Hang sembahyang masjid mana? Muhammadi. Oi, Muhammad juga. Anak hang nama apa? 4 orang laki-laki, 4 Muhammad. Muhammad juga. Tang mana yang tak ikut Muhammad jalan Nabi Muhammad? Tang mana? Hang ikut siapa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil dia tu sebagai kawan aku. Dia tu siapa? Ni dia, tuan-tuan. Khalila maksudnya ialah sahabat karib. Khalila maknanya ialah kawan kepercayaan. Khalila maknanya orang yang kita ikut. Khalila maknanya orang yang rapid dengan kita. Khalila maknanya orang yang kita percaya pada dia. Kata orang yang zalim dalam neraka, alangkah bagusnya dulu kalau aku hidup dalam dunia aku tak ambil dia sebagai kawan aku. Aku percaya dekat dia, lah aku masuk neraka. Tang mana yang kita tak ikut jalan Nabi, Ustaz? Saya nama Abu Muhammad, Ustaz. Saya pergi Mekah, Ustaz. Saya mengucap, Ustaz. Saya bang pun sebut Nabi Muhammad. Tahiyat pun saya sebut Nabi Muhammad. Selawat pun saya Nabi Muhammad. Ustaz tak tahu ke? Saya waktu selawat cinta Rasul, saya duduk depan yang paling tegang orang saya. Ya Allah, yang mahaban tu saya, Ustaz. Berkumpang gini. Masa bila yang saya tak ikut Nabi? Mana aku tahu. Nabi kata jangan boikot. Nabi kata wala tadabaru, jangan membelakangkan, jangan boikot, memboikot. Siapa cakap? Nabi cakap. Sama-sama Islam jangan boikot. Nabi cakap. Hari ni kita boikot tak sama-sama Islam? Boikot. Pasal apa boikot? Hang tak pergi masjid tu? Tak mau. Masjid tu tengok cat pun aku tahu dah warna apa. Tengok cat pun aku tahu dah warna apa. Masjid tu tempat kita sembahyang, aku tak pergi, aku pergi sana. Tu karya hang tu. Karya tak karya, aku pergi sana. Ni haria punya masjid ni. Adakah Nabi Muhammad suruh boikot? Tak. Itu hang ikut siapa? Yang suruh boikot, aku ikut dia. Aku geng dengan dia. Agak-agak orang ni yang hang ajak boikot dia dan hang ikut dia boikot, agak-agak di hari kiamat dia tolong hang. Yang nak tolong kita Nabi. Nabi kata pergi masjid. Rasulullah suruh kita sembahyang berjemaah di masjid. Kita ikut orang boikot. Hang tak pergi masjid. Malam tadi hang tak pergi masjid. Masjid mana? Masjid kita. Tak pergi What? Aku tak minat Kazim. What? Aku tengok kopiah dia, aku tahu. Aku tengok songkok dia, aku tahu.
Pasal apa? Aku kopiah putih, dia songkok hitam menangam. Tak geng. Berapa ramai hari ni boykot. Nak dengar penceramah pun tengok ustaz belah mana. Dahsyat. Tapi marhaban nombor 1. Marhaban nombor 1. Selawat nombor 1. Nabi kata jangan boykot. Sama-sama Islam. Benci membenci jangan. Wala tabaghadu. Jangan benci membenci. Dia kata, Ustaz kami dah, saya dah minta maaf tak saya, Ustaz minta maaf tak saya apa? Ustaz pakai songkok hitam, Ustaz, saya tak mau ikutnya, Ustaz. Awak songkok hitam dia mana? Basuh. Sejak beli sampai lak tak basuh. Kaya kopiah putih basuh. Tu kapek hang dah basuh. Ni tuan-tuan duduk semayang atas kapek ni. Pernah basuh ke kapek? Duk pijak kaki cekam semua dah. Komang-komang songkok kita ni tak ada siapa pijak. Hari ni kita diajar boykot, benci membenci. Pasal apa? Benderanya pasal. Politik punya pasal. Adakah kawan hang hak sama politik dengan hang tu akan tolong hang? Tak. Nabi yang akan tolong. Allah kata ni dalam ayat ni, silap aku ni waktu aku hidup dalam dunia tu, aku ambil dia jadi kawan aku ikut dia. Aku tak ikut Nabi. Gigit tangan dalam neraka kan. Allah Nabi kata wala tahasadu, jangan dengki orang. Nabi kata jangan dengki. Kita pula ajak kawan, mat, tempat kat kedai dia. Mat, kita buat viral mat. Laksa kedai dia tu nampak ramai mat. Kedai kita tak ramai mat. Tu nak buat macam mana? Kita viral lah. Viral apa? Pandai-pandai kuah dia memanglah pekat. Tapi campur tisu. Kuah pekat dalam braket tisu. Kuah laksa pekat dalam braket tisu. Hampa duk makan memanglah kuah dia pekat tapi tisu. Daripada ramai duk beratok, lalah tinggal 4 orang. Tu pun tukang masak, tukang buh laksa. Tutup kedai dia. Kita pergi jumpa toki kedai tu. Macam mana Mak Ngah? Dulu kedai Mak Ngah laku mula pasal apa? Tak ada orang. Tak tahulah Mak Ngah depa duk buat Mak Ngah ko kata dulu jumpalah silin duk jatuh tu, tak tahu kot silin tu ko, tak tahulah. Lepas tu ada budak tu nampak kelibat duk lalulah. Duk tuduh jin. Padahal jin tak buat pun, jin kata duk tuduh orang tak buat apa pun. Bukan jin, jin kepala hitam. Dia bola Facebook. Kedai laksa tu campak tisu. Kita dengar tak pi dah. Tapi dia faham, depa kata Mak Ngah laksa Mak Ngah memang kuah pekat tapi campur tisu. Tu Mak Ngah dengar agak Mak Ngah tak campur tisu fitnah lah. Mak Ngah tak campur usah tu Mak Ngah buat apa? Mak Ngah campur paper. Paper dengan tisu kan dekat. Jangan hasad dengan orang. Kita naik atas mimbar Allah, mimbar masjid ni lawanya. Bila nak resmi ni Ustaz Tuan Haji? Hari apa? Hari Sabtu ni. Sabtu depan. November akan datang. Tengok mimbar ni pun cantik, kayu cengai elok. Mai Ustaz duk baca khutbah, kita kata, macam mana aku nak pergi jatuh dia ni, aku nak naik tempat tu. Dahsyat tuan-tuan. Nabi Muhammad dia tak. Nak baca. Selagi betul. Ni cari jalan. Sama-sama kita dengki-mendengki, sama-sama kita benci-membenci. Pasal apa? Pasal kita ikut kawan. Kawan tu tuan-tuan, dia takkan boleh tolong kita. Sebab itu, bila orang nak ajak kita buat sesuatu, siapa sandaran kita untuk kita jadikan pengadil? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Simple. Hang sakit apa pi'ah? Tak tahulah kat nak kepala ni lah kata 24 jam duk sakit lah kata.
Tak tahulah kata. Di hujung tu mesti kata. Tapi cek doktor lah, tak pi sampai ke Serdang dah pi lah, tak tahulah kata. Tak lega-lega lah, tak tahu nak buat macam mana lah. Itu ada minta masjid baca Yasin dah, tak ada. Minta kat Ustaz Kazim semua tak lega. Memang tak lega minta kat Ustaz Kazim. Dia minta kat Tuhan. Dah minta kat Tuhan sembahyang hajat pun tak jadi dah. Tak baca Yasin ni jenuh lah, tak tahu nak abang lah kata. Inilah PI. Kita ni doktor-doktor juga. Betul? Berubat doktor-doktor juga. Baca Yasin juga. Tapi kita pun kalau boleh kita kena juga tengok belah sana, ikut cara sana. Kalau nak pergi tengok, aku ada tempat dia. Di mana? Ni belah-belah Kubang Semang. Belah mana? Kat masjid hak tepi je jambat tinggi. Oh, sudah. Kita tengoklah ikhtiar. Pulang. Beh-beh mayang isyak pi. Pipi do. Bukan orang lain. Ambil mangkuk, ambil limau, ambil ayam. Bum. Tergolek pula limau tak masuk dalam mangkuk. Kuat ni. Kuat ni. Sampai tak masuk dalam mangkuk. Memang kuat lah, hantorek tu kuat. Limau tu terkejut lompat lantai. Bila tak masuk dalam mangkuk, dia kata apa? Hush, tak pernah lagi ni. Oh, kita dengar-dengar lagu tu ke? Ni kuat ni. Awak lambat mai. Oh, kita dengar yang tu percaya. Ambil kerih pula tu. Orang dekat. Ada kan gaduh apa-apa ke? Tak puas hati ni. Boleh tengok tak tu orang dia lagu mana. Dia hari tu mai dah kat masjid hampa tu, baju dia sama dengan kapek. Oh, sudah tuan, ni parah ni. Tak pasal saya kenal kan. Akhirnya kita tuduh, kita dah memfitnah. Adakah Nabi suruh kita mengadap arraf? Adakah Nabi menyuruh kita mengadap kahin? Tak, Nabi larang lagi. Hampir rumah dia pun berdosa, hang percaya cakap dia pun berdosa, membenarkan dia pun berdosa. Pi tengok dia berubat pun berdosa. Dahsyat. Kita hari ni kalau rumah kita ada tuk pawang, sebelah rumah ada tuk pawang, kita bukan pi berubat pun, kita duduk atas tangga duduk tengok. Tengok tu pun dilarang. Ada jenis macam tu. Dia duduk tengok kereta ramai, duduk ramai, dia duduk atas tangga hamba Allah tu duduk tengok sambil duduk gulung okok dong. Ini teruk. Dia tu kan ulas pula. Tapi makin teruk lagi, makin berupok. Ni yang ni yang 5 kilo. Besok di hari kiamat hang percaya ramalan, hang percaya nujum, hang percaya teka-teka dia. Hang akan menyesal. Nabi tak bagi percaya. Nabi tak bagi percaya benda-benda ni. Hang percaya pasal apa? Bukan salah saya Ustaz. Salah Kak Nak tadilah dia ajak saya pi tengok. Bukankah Nabi dah cakap jangan pi? Tapi Ustaz Kak Nak kata lega. Allah, tuan-tuan sabar salah. Saya, tuan-tuan tengok dalam filem saya tu, Zim Al-Kazim tu. Ada yang bawa mesin photostat, printer. Dia kata kami boleh tahu siapa yang buat ustaz. Keluar gambar tu dia, saya kata senang jadi polis. Tekan keluar gambar. Oh, saya kata senang. Ada tuan-tuan yang datang ni suami isteri, bukan orang Malaysia, orang luar. Dia pasang colok depan ni. Kami tolong ni, kami mari ni nak tolong ustaz lah, kesiakan ustaz lah, kata sakit teruk, kata mari nak tolong. Buatlah kalau dah boleh ikhtiar. Dia wak keluar colok dia, wak keluar mangkuk pasir dia. Sudah. Isteri saya kata, abang colok bang. Biar kita tengok dia pun nak kata apa. Dia bakang pula. Isteri dia tukang tanya, nama apa nama? Saya kata Muhammad Kazim bin Ilyas. Bukan pak nama mak kena kapun. Muhammad Kazim ini.
Oh, dia kata saka. Ni saka padi. Mak ustaz ni dulu, keluarga ustaz ni dulu buat tanam padi. Jadi saka tu duk belah, duk cari ustaz. Oh, sudah. Oh, kepiah sama. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Sikit-sikit saka, sikit-sikit saka. Saya kata lepas-lepas dia kata saka tu, saya tak larat tu, boleh bangkit duk tegak, duk sila depan dia. Lah macam ni abang, padam colok tu dulu. Padam colok. Mari kita cerita satu. Yang pertama, hukum colok. Yang pertama, hukum menurun. Yang ketiga, hukum lintas depan orang. Hukum yang ketiga, tuan-tuan. Yang pertama, hukum main colok. Yang kedua, hukum menurun. Yang ketiga, hukum pituduh tek nenek belah saka. Ini ada hukum ni. Yang pertama, colok. Abang, colok bukan permainan orang Islam. Colok bukan budaya orang Islam, bukan amalan orang Islam. Abang dah ambil budaya orang bukan Islam pada. Yang kedua, abang, hukum haram menurun. Hukum dia haram menurun. Abang panggil Tok Jin mana? Dia masuk dalam badan abang tu, dia mari dah. Macam tompel cerita Doremi tu. Yang tu tipu. Yang ketiga, abang kenal ke tok nenek saya? Tak kenal kan? Jadi macam mana abang boleh tahu dia belah hantu raya? Tuan-tuan sakit, pi berubat dengan Tok Bomo. Tok Bomo kata keturunan hang belah hantu raya. Buatnya keturunan kita tak belah hantu raya. Tuan-tuan dah tuduh tok nenek sendiri tau. Apa hukum menuduh orang? Tok nenek tak boleh jawab, Tok Wan tak boleh jawab, semua tak boleh abang. Kita pula saya pergi cerita kat orang tu lah, saka lah, pergi tengok orang tu pun dia kata saka lah. Hari tu pergi ke Lunah pun tu kata saka lah, pergi nama saka lah. Tak, kalau tak saka je nak makcik. Tak tahulah mereka lah abang kata saka, mereka kata saka, makcik pun saka lah. Dah makcik sakit, tugas makcik berubat. Tugas makcik berubat, bukan tugas makcik pi maki saka. Tok nenek ni lah bodoh lah, pi belah saka pula dah. Lepas tu buat berubat lah. Berubat lah dia panggil semua lah, adik-adik semua main lah, dia panggil kumpul semua. Dia nak buang saka lah. Dia ambil dah satu kepala, dia ambil 3,000 satu kepala. Berapa orang main? 20 orang. Tu dia bios biji tu tak. Yang mari 20 orang, dia cat 3,000 seorang, dia ada 60,000 dia balon. Lepas tu jadi macam mana? Cakap lega tak? Tak jadi apa lega lagi, tak ada duit. Sudah. Kak tu seduk kata lah, orang dah mati, yang pergi kata dia belah saka siapa? Berubat sajalah. Nabi Muhammad kata lain, kawan kita kata lain, kita ikut kawan kita. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata di dalam Al-Quran, Nabi bacakan, walaqad makkannakum fil ard waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan, walaqad khalaqnakum, kamilah yang menciptakan kamu semua. Thumma sawwarnakum, kamilah yang membentuk muka kamu macam mana, bentuk kamu macam mana. Thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami kata pada para malaikat tunduklah pada Adam. Fasajadu, semua tunduk, illa iblis, melainkan iblis. Lam yakum minas sajidin, dia tak termasuk dalam golongan yang sujud. Iblis tak sujud.
Dalam ayat ni Kak Som, Allah Ta'ala kata dia yang ciptakan kita. Dua, dialah yang membentukkan rupa kita. Dialah yang menciptakan Nabi Adam, dialah yang membentukkan Nabi Adam. Dalam ayat yang lain, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentukkan rupa kita ni dalam rahim ibu kita. Ni hak bentuk kita sekarang ni, Allah bentuk. Sebab tu jangan duk hina orang. Bertelinga jangan gajah capang, jangan duk hina. Ambo gigi terlebih ni hantu gigi ke apa? Ambo metalik berkilat, jangan duk kata ke orang. Ambo hidung rembiang jangan duk kata ke orang. Ambo kerinti macam berus, jangan kata ke orang. Yang bentuk tu semua Allah buat. Tuan-tuan hina dia, maknanya tuan-tuan hina Allah Ta'ala. Satu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Kami ciptakan dia dan kami kata pada malaikat, tunduk pada Adam. Semua tunduk. Yang tegak seorang ya, Iblis. Bayang tuan-tuan, yang tegak seorang ya, buat bodoh. Yang tunduk ni semua malaikat. Allah tanya pada Iblis, qala ma ma'aka alla tasjuda id amartuka. Hei Iblis, apa kau tak nak tunduk? Bukankah aku perintah sujud pada Adam? Pasal ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dia daripada tanah. Saya takkan tunduk. Oh, sombongnya Iblis. Tuan-tuan, dalam ayat ni Allah Ta'ala kata Nabi Adam manusia pertama. Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Tutup buku. Ni Quran kata, yang ni Nabi kata Adam manusia pertama. Tapi hari ni kita ikut kawan. Kawan kata apa? Manusia berasal daripada buruk. Nama dia sapien, Homo sapien. Dan kita percaya pula manusia pada buruk. Tuan-tuan nak jawab apa di hari kiamat? Allah kata manusia pada Adam, Adam pada tanah. Kita pula belajar manusia pada buruk dan kita percaya pula. Buruk pun tak mengaku dia keturunan. Kita keturunan dia. Balik sekali lagi tuan-tuan buka National Geographic. Ajak cucu 4 tahun tengok, 5 tahun tengok. Atau, takut. Jangan takut. Apa tu banyak bulu? Oh, itu orang hutan. Takut. Jangan takut. Tu keturunan kita. Takkan Nabi Muhammad yang mulia tu keturunan buruk? Munasabah lah. Nabi Muhammad ni sebaik-baik makhluk, tiba-tiba asal pada buruk. Ni tuan-tuan, kalau masih lagi mengekalkan benda ni, pahaman ni, besok di hari kiamat nak jawab apa ni? Ayat 28 surah Al-Furqan. Nak jawab apa tuan-tuan? Adakah Nabi cakap macam tu? Tak. Habis tu yang hang percaya pasal apa? Oh tuan-tuan, jahat orang putih ni. Dia nak bagi kita sesat. Tuan-tuan jangan faham sesat tu macam ayah pin dan ayah pan. Sesat ni macam-macam. Apa yang sesatnya ustaz? Oi, kalau kita ikut Quran, kalau kita ikut jalan Nabi Muhammad, jenuh lah. Semua orang tak ada tangan. Asyik mencuri potong, asyik potong mencuri tu macam mana nak buat kerja? Semua tangan tak ada. Bang, yang suruh curi tu, yang suruh potong tu Allah. Tapi Allah tak pernah suruh mencuri. Tapi kalau hang dah mencuri, potong tangan. Allah cakap bang. Nabi Muhammad kata kalau anak dia Fatimah mencuri, dia potong tangan Fatimah. Mai zaman kita pula, kita akan berbincang dululah ya. Sama ada sesuai ataupun tidak sesuai dengan undang-undang ni. Ya. Allah cakap bang. Nabi cakap bang. Mana ada pilihan. Tapi kita cari jalan. Tak, yang tu tak sesuai ustaz. Yang hak ni lagi sesuai ustaz. Yang mana? Ni hak sekarang lagi sesuai. Kita didik mereka, kita masukkan penjara pada mereka. Yang ni lagi bagus ustaz. Lagi bagus daripada ciptaan Tuhan.
Lagi bagus dari peraturan Nabi Muhammad, peraturan Quran. Bang, biar tenang bang. Abang tu, otak abang tu Allah yang bagi bang. Adalah besar tu otak abang, Allah yang bagi bang. Tiba-tiba abang boleh cakap yang Allah bagi tak sesuai. Allah bang, awak tenang bang. Besok nak jawab apa di hari kiamat? Bila dia orang cakap tak sesuai, kita pun kata betul tak sesuai. Di hari kiamat, pasal apa hang kata peraturan aku tak sesuai? Tak, saya tak kata depa, kata saya ikut depa. Nah, pasal apa tak ikut Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kata ikut dia. Allah kata ikut Nabi Muhammad. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikut Nabi Muhammad. Ikut apa yang diturunkan pada engkau. Wala tattabi'u min duni awliya. Jangan ikut yang lain. Terang-terang Allah Ta'ala kata. Di mana Allah kata Ustaz? Surah Al-A'raf juzuk 8 ayat 3. Oh, saya tak baca Quran. Allahu Akbar. Tu abang baca tak mana, saya muqaddar pun tak habis Ustaz. Habis tu tak habis dengar ceramah. Ustaz pun tak habaq lagu tu Ustaz. Tak pernah dengar pula dalam masjid cerita tu Ustaz. Oh, abang tak pernah baca buku. Saya baca TikTok. Tu nak salah apa Ustaz? Dengan sebab kita rasa ada benda lain yang lebih bagus daripada hak Allah punya hadap. Dengan sebab kita rasa yang hak orang lain buat lebih bagus daripada apa yang Allah buat, hadaplah kesusahan akan sampai. Hang berani pukul orang, hang berani fitnah orang, hang berani buat jahat pada orang, maknanya hang beranilah menerima pembalasan daripada Allah. Simple kan? Hang berani tolak yang Allah punya, hang beranilah tanggung apa yang Allah nak bagi pada hang. Kalau kita tak berani, dosa buat aku tak berani, aku takut. Tak apa, dosa hang aku tanggung. Dak, hang kalau nak mencuri tongkat mimbar, hang curi. Aku tak mau curi, aku takut. Hang tahu tak tongkat mimbar tu mahal. Tu mimbar tu mahal. Kurang-kurang 40,000. Aku tak berani, tak mau. Tak macam ni. Hang pi, aku cover luar. Hang masuk ambil, aku cover. Tak mau. Takut dosa. Tak apa, dosa hang aku tanggung. Amboi. Betul dosa aku hang tanggung? Ya. Tak apa kalau dosa aku hang tanggung, tak apa. Tu dia awak lari tongkat je tuan. Ada yang awak lari air mesin penapis air tu, cowai tu. Awak lari mesin cowai makcik, hak sejuk dengan air hangat tu. Pikul dua orang tu. Hoi ya hoi. Hai, ingat benda tu tak ada balasan ke di sisi Allah? Jangan mencuri. Nabi tak pernah ajar mencuri. Dia, saya bukan mencuri Ustaz, kawan saya ajak saya Ustaz, saya tak tahu apa Ustaz. Adakah kawan hang akan tolong hang di hari kiamat? Tak, jangan ikut dah. Kalau hang boleh tanggung dosaku di akhirat, aku ikut hang. Hang pun tak boleh tanggung kan? Kalau hang boleh tahan hangatnya lighter ni, hang aku menyala ni, hang bubuh tengah atas lighter ni, aku nak, hang pun tak boleh tahan. Kalau gitu aku minta maaf, aku nak ikut Nabi SAW. Selamat kita tuan-tuan. Hari ni orang berani terang-terangan, daripada pakai tudung sampai buka tudung. Buka tudung. Bila orang tanya awak buka, saya tak nak jadi hipokrit. Saya nak jadi diri saya sendiri. Dan sejak saya buka tudung, saya rasa saya lebih dekat dengan Tuhan. La ilaha illallah. Baik yang buka semua, lagi dekat. Apa jadi lagu tu? Dulu-dulu orang jumpa Rasulullah, ausini ya Rasulullah. Dulu-dulu orang jumpa para sahabat, wasini. Orang minta nasihat, minta nasihat. Dulu-dulu. Sekarang cuba tuan-tuan bagi nasihat, dia saman kita. Tak boleh pakai macam ni. See you in court. Oh, tak jadi teguk ustaz lah. Tak jadi teguk, pakat takut belaka. Sedangkan Nabi Muhammad kata, tegurlah. Walaupun pahit, cakaplah. Qulil haq walau kana murran. Cakaplah walaupun pahit, teguklah. Sekarang mana ada orang berani? Mana ada orang berani nak tegur? Semayang tak betul pun tak berani tegur. Terus sepak kita.
Berani tuan-tuan tegur orang tak betul semayang. Tomak ninah tak ada. Bang, tak maaf sikit saya ni. Abang tadi semayang tak ada tomak ninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Ada orang yang membuka aurat sebab arahan. Arahan siapa? Dia pelakon. Dia mematuhi arahan pengarah skrip. Dia terpaksa buka. Adakah mereka itu akan menolong kamu di hari kiamat? Ada yang buka aurat sebab apa? Suami suruh. Adakah suami akan tanggung? Ada yang suruh buka ni siapa? Mak bapak. Hang tu muda lagi Siti, oi pakai tudung labuh tu sepa macam mangah menok ni. Muda buat stem muda lah, buka sungguh mangah. Pasal apa dulu hang ni pakai seluar panjang lah, pasal apa pakai seluar pendek bidin? Saya atlet. Saya kena berlumba. Atau tak boleh pakai seluar panjang. Dia kata kalau pakai seluar panjang jadi slow lari, dia kena pakai seluar sepeda. Baru derah. Siapa suruh? Jurulatih suruh. Hang main apa? Saya main ni tak boleh pakai seluar panjang Ustaz. Kolam renang apa semua tak boleh pakai Ustaz. Pasal apa? Peraturan pada FIFA. Tu dia. Bila kolam renang tak boleh pakai ni kain plekat, tak boleh seluar straight suit, tak boleh kena pakai seluar ni. Oh, sudah. Tu hang pakai ni awak macam mana Ustaz, orang putih suruh. Oh, sudah entah. Tak pasal apa hang tak ikut hang Nabi Muhammad punya? Tak usah faham tak saya atlet. Faham? Tapi hang umat Nabi Muhammad, Nabi hang Nabi Muhammad, pasal apa tak ikut? Adakah mereka akan tolong defend hang dalam kubur? Tak. Habis itu? Sebab tu saya katakan tuan-tuan, apa benda pun ikut Nabi. Daripada awal saya ceramah tadi, kalau ada orang ajak boikot, minta maaf. Nabi tak pernah ajak memboikot orang Islam. Minta maaf. Aku tetap nak semayang di situ, aku tetap nak kawan dengan dia, aku tetap berjiran dengan dia, aku tetap kawan dengan dia, aku tetap baik dengan dia. Oh, hang ni, dia tunjuk lagu tu. Tak apalah hang tunjukkan lagu tu, hang kali tolong pulang kubur.
Pasal apa aku tak boleh tolong hang dalam kubur? Pasal dalam kubur nanti malaikat tanya, man ikhwanuka, siapa saudara kau? Kalau aku jawab orang Muslim, Muslim saudara aku. Kalau malaikat tu tanya balik kat aku, Muslim saudara hang sebelah rumah pun tak cakap. Orang Islam, adik-beradik hang kawan hang pun tak cakap, satu sekolah, tengok-tengok lain parti hang tak cakap, tiba-tiba dalam kubur hang kata orang Islam saudara kau. Buatnya malaikat tu tepuk paha dia, pirak je nak. Sik baik tu saya tambah entah ni. Adakah hang boleh tolong aku? Dia seagama dengan aku, dia satu kiblat dengan aku, dia satu saudara dengan aku seagama. Aku tak akan putus silaturahim. Hang nak putus hang punya pasal aku tak bercampur. Kena ada pendirian tuan-tuan. Ni dah tak habis-habis ikut dia, ikut orang tu, ikut siapa? Ikut siapa? Abang nak pergi mana? Balik Sungai Limau, Ustaz. Buat apa? Tengok mak lah, mak tak larat. Tengok siapa lagi kalau Sungai Limau tu mak lah. Dah kemarin balik lah. Mak tak sihat, hang faham tak? Dah lah kemarin dah balik, hari ni balik buat lagi. Minyak abang weh. Kan kita dah dapat. Abang dah renew dah IC. Apa masalahnya? Gunakanlah kelebihan yang dibagi tu. Nak balik sat. Suruh balik lah. Nak balik tu weh. Suruh balik sini dah. Tak jadi balik entah tu weh. Like isteri tak pergi balik. Tak, kalau abang nak pi juga, pi lah, cik tak larang. Saya pergi pi abang kat orang lah, masuk dalam Facebook lah, apa bini tak pergi tengok mak lah, cik tak larang lah. Tapi cik abang, jangan balik rumah sini dah. Tak apalah, abang tak boleh. Mak hang kot, mak telefon, mak tak larat. Mak tak makan lagi ni, tak ada siapa nak masak, mak tak larat ada ni. Balik dah Ustaz, hang duduk Sungai Kop, mak Sungai Limau dekat je. Tak balik pasal apa? Isteri tak pergi balik. Boleh tak di hari kiamat Allah tanya hang, pak siapa hang tak balik tengok mak hang sakit? Ni isteri tak pergi, dia abang kalau dia pergi, kalau saya pergi tak boleh tidur. Betul tu tak boleh balik tu saya tak pergi. Nak jawab apa dengan depan Tuhan? Cakap dekat isteri, lehau dia mak abang. Tak ada dia, tak ada abang. Tak ada abang, tak ada hang. Tu gelang mak hang tu, kereta hang tu, mesin cowai hang tu, abang beli semua. Mak abang yang pergi hantar abang mengaji apa semua tu, dapat kerja, pergi menikah dengan hang. Lah hang tak bagi aku balik rumah. Cakap. Nombor dua abang nak tanya, kalau abang tak balik, jatuh anak durhaka, tak tengok mak, hang nak tanggung ke dosa abang? Tak kan? Duduk dia. Dengar-dengar hang siap sekarang. Siap lah, jom kita balik. Naik motor balik tuan-tuan, isteri duk pegang carrier tegak di belakang tuan. Benda tak setuju ni. Nak jawab apa depan Tuhan? Pilah abang weh. Abang nak balik tengok mak balik lah, cik tak ada nak balik, cik kerja. Abang pi. Bang. Ya, tengok suami duk pakai helmet nak balik. Bang, nak pesan apa ke? Tak. Cik nak abang. Cik bangga dapat suami macam abang. Taat pada mak. Terima kasih ya Allah, bagi suami yang baik. Yang baik pada mak dia ya Allah. Selamat perjalanan abang. Tak jadi balik suami tu, patah balik nak masuk rumah. Subhanallah, kita ingat lepas dah, tak jadi balik pula. Tak jadi balik, aku lain macam hang ni kata ni. Tuan-tuan, bukan senang tau nak dapat suami solehah kat anak. Oi, suami soleh susah nak dapat, isteri solehah payah Abang Midin. Dah dapat tu jaga elok, isteri baik kita tak tengok pula, suami baik kita tak peduli pula. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya takut hari ni tuan-tuan, yang hak tadi ni kita tak ada boykot, tak ada apa, tak ada. Saya betul-betul ikut Rasulullah Ustaz, betul-betul ikut Rasulullah. Saya tak ada benci membenci, saya tak ada pula memulau, saya tak ada fitnah, saya tak ada hasad. Siapa pun Ustaz, saya ikut Nabi Muhammad. Bagus. Tapi saya masih takut. Setan dia bukan duk diam. Kalau setan tak boleh bagi kita jahat, saya ulang balik. Kalau syaitan tak boleh bagi kita jahat, syaitan boleh jadi kita perasan kita jadi baik.
Saya ulang balik. Ambil haji bunyi sungguh sat-sat bunyi tadi. Ulang balik. Kalau syaitan tak boleh bagi kita jadi jahat, setan buat apa? Dia bagi kita perasan jadi baik. Ni berapa ramai kita ni yang duk perasan baik. Setan bagi rasa apa? Orang jadi penceramah pakai dah jubah, pakai baju batik sama kala kapel. Apa? Hang tengok ni. Aku tak jadi penceramah pakai jubah. Dia apa? Setan mai lah. Nama dia apa? Mujuk. Aku ni bukan pergi haji ni, tapi sobat tak tinggal Dia tengok pengurusi masjid, nama je PM. Pengurusi masjid, PM pengurusi masjid lah. Sobat pun tak pakai. Apa? Kembung pipi. Apa? Bila dia mai sembahyang pula jadi imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam hati duk kata, mesti dia kata macam Imam Sudais. Setan betul tuan-tuan. Tu belum masuk abang, duduk dalam bilik bang, duduk bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah hati duk kata mesti Mekah dia kata. Habis bang dia tanya sungguh macam Mekah. Astagfirullahalazim entah. Tu nama dia setan. Hang tak payah jadi jahat, hang perasan jadi baik pun. Nama dia apa? Ujub. Kita hak main masjid ni, habis mayang subuh balik rumah, duk tengok orang duk jogging. Kita naik motor balik subuh, dia jogging selisih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jogging boleh, subuh tak boleh. Oh dahsyat tuan-tuan. Dia lupa yang Nabi Muhammad cakap Allah Ta'ala tengok dengan hati. Dia lupa yang Nabi Muhammad pesan jagalah hati, jangan dikotori, jagalah hati lantera ilahi. Bukankah Nabi kata dia tengok hati, Allah tengok hati? Allah jahat sungguh setan ni. Ni hak saya cerita ni bukan orang duk asuk ni, setan duk asuk. Orang tak ada, tuan-tuan sini baik. Setan itulah khalilah yang salah, penasihat yang salah, pakar rujuk yang salah, kawan yang salah, suami yang salah, isteri yang salah, jiran yang salah. Setan ni ada di mana-mana. Ustaz yang salah. Banyaknya setan duduk. Sebab tu kita jaga sungguh-sungguh. Bagaimana kita nak selamat daripada bisikan ajaran tadi? Baliklah pada Nabi Muhammad, baliklah pada Al-Quran, selamat kita. Saya kata tadi tuan-tuan, kita ni insya-Allah kita ikut Nabi. Tapi perasan tak perasan kadang-kadang apa benda yang kita pegang, apa benda yang kita faham tu, kita tak ikut Al-Quran dan tak ikut Nabi, bercanggah sangat. Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti menemui kematian. Di mana saja kamu berada, kamu mesti mati. Kemudian Allah Ta'ala sebut, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu dijadikan, wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan, wa minha nukhrijukum, daripada dalam tanah kamu akan dikeluarkan. Allah cerita mati ni di mana saja pun boleh mati. Ada orang yang mati sedang baca khutbah, ada yang mati sedang jadi imam, ada yang mati jadi makmum, ada yang mati lepas ambil wuduk,
Ada yang mati tengah tengok televisyen, tak tutup TV dia berbulan-bulan, rupa mati lah, duduk atas kursi. Ada orang yang mati tuan-tuan tengah masak buat live. Di Thailand ada satu perempuan duk masak buat live, mola duk buat mati tuan-tuan. Tengah duk buat live. Ada orang yang mati tengah ceramah di Indonesia. Ada ustaz di Malaysia mati tengah duk ceramah, tumbang Allah. Ada yang mati tengah merompak. Ada yang mati tuan-tuan tengah tidur. Ada yang mati dalam kapal terbang. Pergi umrah mati dalam kapal terbang. Pilot buat pengumuman, ada sesiapa doktor di sini, kita perlukan doktor. Pam jantung dia tekan-tekan, tak ada tuan-tuan. Tak ada. Flight penuh pula, tak ada tempat kosong. Mayat tu letak depan kita pula. Balik tu demam seminggu tuan. Mati ni di mana-mana pun boleh mati. Okey. Biasalah ustaz, di mana yang bercanggahnya? Saya tak kata bercanggah. Sekarang saya naik roket pergi ke bulan. Saya naik roket pergi ke bulan. Ekspedisi Ustaz Kazim bersama pelajarnya ke bulan. Agak-agak boleh mati tak di bulan? Boleh tak mati? Boleh. Boleh tak jamin saya balik minggu depan? Ustaz Kazim ke mana, Mat? Oh, dia ke bulan. Bila balik? Minggu depan baliklah. Ada kemungkinan tak saya mati di bulan? Ada. Sebab mati di mana-mana kau boleh mati. Tiba-tiba saya mati di bulan. Mati sungguh. Orang datang jumpa isteri saya. Datin, macam mana dengan Datuk? Dia mati di bulan. Betul, mayat dia buat balik bila jenazah tanam sana lah. Oh, siapa mandi mayat dia? Tu dia bawa orang mayat pada sana, tak tahu macam mana lah. Tu siapa korek lialah, tak tahu lah. Tak. Semayang mayat siapa? Tak tahu lah. Mereka 3 orang tu, 2 Islam. Ni seorang Islam, 2 tak Islam, tak tahu lah. Tak Islam tu pandai mayang tak tahu lah. Logik ke tak logik tuan-tuan? Allah kata dari tanah hang dijadikan, ke dalam tanah hang akan mati. Tiba-tiba mati di bulan. Bukankah bercanggah dengan Quran? Simple tuan-tuan. Bagaimana musuh Islam menjadikan kita tak berpegang dengan Quran. Simple dia buat. Kami pergi ke bulan. Bila? Kemarin. Pak duduk telefon presiden ya, telefon zaman 69 duduk telefon boleh cakap. Takkan zaman sekarang tak boleh pergi. Macam mana? Langkah yang pertama merupakan langkah yang besar pada dunia. Nampak tuan-tuan tak ingat cerita tu 69 ni? Pakak percayalah dia dengar orang azan, orang duk bang. Tu kata dia naik dia turun betul turun roket tu, dia dengar Allah tu, dia kata kebesaran Tuhan sungguh lah. Oh gitu. Dia balik bumi, dia masuk Islam. Bila hamba Allah tu Islam lah. Jangan duk upah, jangan duk pening-pening kepala. Pasal apa mereka pergi ke bulan? Mereka nak tengok ada ayak tak kat bulan. Tak usah duk tengok lah ni ayak di Penang ni banyak ni. Hang nak cari air di Penang ada air. Air jernih ada, air kuning ada, air merah ada, ayak merah ada, alak merah ada, semua ada. Hak di dunia ni pun tak ada lagi. Habis kamu selongkar nak pergi tengok di sana buat apa? Tujuan dia tidak lain nak menjadikan kita ni menganggap bahawa Quran tak betul. Tuan-tuan yang saya muliakan, segala jenis ilmu kita pegang daripada agama. Tuan-tuan tak terasa apa ke? Baru ni ada orang cakap, di antara orang yang paling dibenci dalam dunia ni, jadi Perdana Menteri apa negara haram. Saya tak sebut nama dia, lagi kena ban buat ni. Dia kalau sebut nama dia kena ban. Tuan-tuan cukuplah, negara haram sudah lah. Dia kata apa? Engkau orang nak boikot kami, engkau orang nak kata dekat kami, handphone kau orang tu pun sebahagian pada kami punya. Oh malu lah. Nak boikot kono handphone hangpa aku buat. Nganga kita.
Hampa nak boikot negara kami, ubat hampa pun kami buat. Ni dalam masjid ni sekarang ni, berapa ramai pakai ubat kencing manis abang mai? Separuh termasuk aku cakap. Ubat kena kencing satu, ubat kencing orang lagi. Oh banyak tuan. Ni dalam masjid ni berapa ramai yang makan ubat cair darah. Agak-agak tuan-tuan siapa buat? Allah. Kita kalau beli kerupuk tu tengok ikan berapa persen, garam berapa persen, tepung berapa persen, bahan penaik berapa persen. Tengok kita makan ubat ada tengok apa dia persen. Bagi telan, buka zip tu telan segenggam. Saya kalau tak makan tak air mati ada bergantung ni ngak makan. Petang tu lagi ngak makan. Kalau kumpul sebulan tu boleh buat bubuk. Pernah tak tuan-tuan kira binatang tu buat pada apa? Hari ni dia mengaku dah kami yang buat ubat apa. Allah nayalah. Tuan-tuan kenapa tak balik pada Quran? Nabi Muhammad tu ubat, Al-Quran tu ubat. Baru ni saya bercakap sempena hari hutan sedunia. Saya bercakap hari hutan sedunia. Dia panggil saya bercakap. Jangan sampai alam benci bersahabat dengan kita. Nanti tuan-tuan tengok. Ulang balik dalam TV. Saya cakap benda dalam TV, rakaman TV. Jangan sampai alam benci berkawan dengan kita. Jangan sampai hutan benci bersahabat dengan kita. Jangan sampai sungai benci bersahabat dengan kita. Bila alam dah tak mau bosan bersahabat dengan kita, masalah kita. Jom kita jadi orang yang bersahabat dengan alam, bersahabat dengan sungai. Dia hantar ikan yang bagus-bagus pada kita. Bersahabat dengan sungai, dia bagi air minuman yang bersih pada kita. Kita bersahabat dengan sungai, kita boleh mandi, kita boleh wuduk, kita boleh macam-macam. Perairan jadi cantik, pemandangan jadi cantik, udara jadi cantik. Engkau bersahabat dengan pokok, dia memberikan udara yang banyak pada engkau. Dia mengimbangi kepanasan di kawasan engkau. Engkau bersahabat dengan hutan, dia hantar ubat pada engkau. Akarnya ubat, daunnya ubat, batangnya ubat, getahnya pun ubat. Kau bersahabat dengan hutan, dia hantar daging pada engkau. Kadang rusa, kadang kijang, kadang pelanduk, kadang napuk, dia hantar dia. Kau bersahabat dengan alam, kau bersahabat dengan laut, laut akan menghantarkan ikan yang bagus pada engkau. Jom kita hargai alam. Salah satu benda yang akan dia hantar kepada kita ialah ubat. Tak ada bahan kimia, tak ada rosak apa, cantik. Tapi hari ini bila sebut akar kayu, kita kata nanti cair darah rosak, darah pekat. Padahal Allah yang buat. Tuan-tuan tengok sebiji buah kelapa tu, daripada batang dia di bawah tu, akar dia nak naik agak-agak berapa tahun boleh baru jadi buah kelapa. Tiba-tiba orang ini kata jangan makan ayak nyok, tak elok. Jangan makan santan, tak elok, dia kolesterol. Habis tu apa guna Allah Ta'ala buat pokok tu daripada kecil umbuk dia sampai boleh jadi batang, sampai boleh jadi buah. Buah tu pula punyalah banyak sabuk dia, tempurung dia, dalam dia ada ayak pula. Ayak tu pula kau boleh minum, umbuk dia kau boleh minum, buih dia pun kau boleh minum, kau boleh perah buat santan lagi. Tiba-tiba kita kata santan tak elok, kolesterol. Kita gunakan yang ni. Yang ni kami buat di kilang. La ilaha illallah. Silap. Saya bila kena penyakit kulit hari tu, bila semua tak berjaya, saya kata biar saya cuba cara saya pula minta izin. Apa saya buat? Peria katak. Peria katak. Saya tengok kulit dia menggerutu, tapi licin. Mesti ada sebab. Kenapa di dalam menggerutu licin? Ada pahit pula buah dia.
Saya tengok, kenapa aku tak berubat dengan pria kata? Nak sesuaikan apa? Saya pun ambil susu awal lembu, campur sekali. Saya hantar dekat sebuah universiti buat kajian, dia hantar balik. Campur dengan kopi ni, bila saya minum, saya pening. Saya jadi pening, nak muntah. Saya kata tak mau. Tak sesuai. Cari susu lain. Cari lagi susu, jumpa kambing pula. Susu kambing campur dengan pria kata. Jom. Minum jadi elok. Tak pening, bertenaga. Bacaan gula turun. Simple tuan-tuan. Pria kata. Ni yang kulit ustaz ni, yang kulit saya ni. Saya duk baca ayat Quran. Saya baca hadis Nabi. Ayat Quran kata yang ni ubat. Dalam satu selawat kata Nabi Muhammad ni penyembuh. Tuan-tuan, saya pergi ke Madinah. Mandi air dia, minum air telaga Nabi, 3 hari tuan-tuan kering. Luka-luka kering, badan-badan saya kering. Kenapa kita tak yakin dengan Rasulullah? Kenapa tak yakin dengan ciptaan Tuhan? Ustaz makan tak ubat hospital? Saya makan. Saya tak tinggal ubat hospital. Dan tuan-tuan pun jangan tinggal pula. Tapi dalam masa yang sama, kenapa kita nak nafikan bahawa adanya kebaikan pada ciptaan Allah? Allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ustaz operate tak? Saya operate di hospital. Ada 5 kali saya operate. Ustaz pakai bios? Pakai bios hospital. Ustaz buat jantung tak? Saya buat jantung di hospital. Ada 3 stand dalam badan jantung saya. Tapi dalam masa yang sama saya tak nafikan bahawa ini daun ini adalah ubat, ini adalah ubat. Pasal Nabi cakap ubat dan Quran sebut benda itu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran 20 kali perkataan yang disebut kurma. Kenapa Allah sebut 20 kali kurma? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kenapa kita tak berubat dengan kurma? Untuk buang racun dalam badan, untuk buang toksik dalam badan. Kurma. Kenapa kita tak berubat dengan madu lebah? Allah terang-terang sebut kata bahawa daripada perut lebah itu keluar madu yang menjadi ubat. Yang tanam kurma sekarang ialah Thailand. Yang tuan-tuan duk beli kurma dekat tepi jalan tu, kat highway tu, made in Thailand. Depa tak apa Quran macam kita pun. Depa tak ada pun ma'at tahfiz macam kita. Tapi depa tanam Thailand berkilometer punya tu keluasan, hektar persegi. Sekarang depa boleh ekspor kurma. Tak lama lagi pak cik kita, tuan-tuan, pak cik Yusuf kita, kurma dah depa pula. Kita ada makan kurma ni, Allahu Akbar. Di mana keyakinan kita? Depa boleh buat kan? Tuan-tuan yang saya muliakan, last, jom kita rapik dengan Nabi kita rapik dengan Al-Quran, supaya Al-Quran jadi sahabat kita di dunia sampai akhirat, dan Nabi Muhammad pemberi syafaat kepada kita bila kita beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama. Jadi saya ni pun dah dekat 60 dah. Dekat-dekat lah, tak sampai lagi. Tadi saya jumpa abang tu. Ustaz ingat saya lagi tak? Ingat. Dah pencen belum? Pencen dah. Dulu abang kerja majlis bandaran. Ya Ustaz, abang duduk mana? Taman Pau. Taman Pau Jaya ni. Mai sini, mai ni Ustaz ceramah ke mai? Tak mana abang tu. Punya lama tak jumpa dia. Malam ni baru jumpa. Saya duduk mengajak Matan Janggui Masjid Batu dulu tahun 90-an. 20-30 tahun dulu. Saya tengok dia beruban lah. Janggut beruban. Yang tak beruban saya, petua nombor 1 supaya tak beruban. Yang ni saya ambil daripada orang Kopeng. Habis ceramah, dia pun ajak saya makan. Saya pun duk, Ustaz cuba teka umur saya berapa? 50, 60 lebih dah. Tak ada uban. Ni nak ajak Ustaz, cara tak nak bagi uban. Macam mana bang?
Makan nasi, basuh tangan, basuh tangan, dah habis makan tu basuh tangan. Jangan lap dekat kain, tisu, lap dekat rambut. Itu petua nombor 1. Dan dalam hati saya kata, mai semut mai penuh malam ni. Yang kata semut lipas tikus pun mai masuk dalam telinga, tak pasal. Yang tu saya ikut, bohong lah. Itu petua bohong. Tapi kalau tuan-tuan nak try, cuba. 2, ulang masuk dalam rumah. Okey, ulang masuk dalam rumah tak susah tuan-tuan. Petua dia apa? Baygon. Tuan-tuan spray baygon kat dia, dia lembik-lembik buang tuan. Tak gaduh apa. Tapi ada petua yang lebih bagus pada baygon. Ambil bawang putih, potong nipis, ambil bawang hak nipis tu tak kat hidung dia, insya-Allah. Kita pun berpindah lah. Ada kat kubur sebelah tuan. Tu jangan ikut lah. Itu pun petua bohong tak? Baik. Jadi tuan-tuan, sebelum saya mati ni, saya nak cerita pengalaman petua-petua supaya tuan-tuan ni boleh dapat manfaat dan boleh diguna pakai untuk tuan-tuan. Sepanjang Ustaz hidup berceramah ni, berapa kali Ustaz jumpa orang yang dah nak kata mati, tak mati, nak kata hidup, tak hidup. 3. Kedah sekali, Penang sekali, Ipoh sekali. Mereka panggil saya pergi rumah. Saya pergi, mereka suruh tengok pak mereka. Saya pergi duduk tengok. Anak dia kata, Ustaz tak baca doa-doa apa? Dah tadi hang suruh tengok, aku tengok. Saya ikut arahan, hang suruh tengok, aku tengok lah. Badan dia nipis lah. Tolak badan tu ni, kulit ni melekat dekat toto, tilam. Busuk dengan abang. Driver saya cerdik, tak apa Ustaz, kami tunggu dalam kereta. Tunggu lah apa. Pasang bokor apa semua ni, bagi wangi rumah. Saya kata, Allah, mereka cakap Ustaz suruh buang bumbung, bagi kena cahaya matahari, buang bumbung. Saya tengok bumbung dia, nak buang macam mana? Rumah flat. Nak buang macam mana rumah flat? Pergi tebuk-tebuk bumbung orang tu, lantai rumah Allah, timpa dia pula lagi. Macam ni bang, senang ya bang. Jadi tuan-tuan, kalau ada jumpa orang macam itu, malam-malam duduk tegak, duduk lunjung, duduk minta nasi, mata duduk jegir, siang tidur, badan perut kering, nak mati ke tak mati orang tua ni? Okey, ambil ayat kolah masjid, 17 masjid ataupun 17 sekolah. Satu kolah, satu masjid. Campur dalam satu besen, mandikan dia. Waktu masuk dalam besen ke timba yang besar tadi, baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim sampai ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sampai situ. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba Allah ni ya Allah. Siram, mandikan dia. Lepas mandi, tarik dia pergi letak dekat tepi tingkap ke yang kena cahaya matahari. Tak payahlah buka bumbung, kena senang nak pasang balik. Letak tepi tingkap, insya-Allah. 2 hari lepas saya cakap macam tu, depa buat, depa telefon, Ustaz, ayah kami selamat dikebumikan. Selamat. Okey, terima kasih Ustaz. Ya Ustaz. Ya. Nak tanya sikit, macam tilam dia tu nak buat apa Ustaz? Astaghfirullahalazim. Tilam tempat ayah dia mati tu nak buat apa? Saya kata buat apa lagi? Pergi sedekah kat budak tahfiz ngigau budak-budak tu. Tak payahlah sedekah abang. Oi, saat lagi orang menjual tilam tu. Tilam, tukar yang lama, beli yang baru, abang tolak kat dia abang. Tilam hak tu pula dia recycle pula. Tilam baru, Kak Som beli. Malam-malam duk ngigau lah pasal apa lah, mimpi teruk sangat. Rupanya bekas hamba Allah tu mati tu. Jadi nombor 1 petua saya ajar malam ni, macam mana nak buat kepada orang yang tak mati-mati kata. Doktor pun suruh balik dah. Jarum ni tak boleh masuk ayak dah. Doktor kata awak balik lah. Nurse pun takut malam-malam duk tengok depa pukul 3 pagi.
Jadi apa amalan dia Ustaz? Saya tak tahu. Jangan tanya saya tak tahu. Amalan dia saya tak tahu. Satu. Dua. Satu makcik datang, dia ada 16 sampai 17 susuk di muka dia. Ni. Satu orang tinju punya orang, penumbuk dia 2 kali saya. Ini kalau dia dia bagi saya tuan-tuan hospital. Tapi duduk macam tu. Isteri dia kata, Ustaz, suami saya ni pakai susuk nak jadi badan tegak, nak lawan tinju. Sekarang mai dia mengamuk Ustaz, dia tumbuk habis Ustaz. Makcik takut Ustaz dengan makcik kena tumbuk. Saya lepas tu saya ngunduk belakang. Saya kata saya pun ngunduk macam dia main masuk mengamuk tak pasal saya nak pergi ceramah Nak buat apa Ustaz? Hak susuk tadi perempuan 16 cak berjarum. Saya tanya makcik tu, pasal apa makcik pakai? Dia takut laki dia menikah lain. Macam ni lah bang. Apa pantang dia? Pisang. Lalu bawa penyidai. Lagi pergi tengok orang mati. Lagi jawab azan. Kalau gitu jawablah azan. Bacalah Quran. Pergilah ziarah orang mati. Tak ada orang mati, pergi hospital sepah orang mati ni. Duduk dalam bilik mayat tu. Kalau boleh tidur sekali situ. Buanglah pantang dia. Ustaz jangan melawak Ustaz. Saya tak melawak. Kalau nak senang ambil magnet. Duk tarik keluar. Tapi saya nak ajak kau, saya nak ajak abang. Saya dulu jadi busung macam abang. Pinggang saya 42. Perut jadi boroi, tegang, masuk skop atas, masuk skop bawah, tak tahu. 4 kali skop. Perut jadi tegang, kembung. Doktor pun nak tengok merni ni jenis apa perut ni. Saya buat apa? Nombor 1, daun bidara. Nombor 1, daun bidara. Ramah dia dalam ayat. 2, limau. Ramah dia dengan ayat. 3, ada ayat Quran yang kena baca. Surah apa Ustaz? Al-Fatihah 7 kali, Bismillah 21 kali. Kemudian surah Ar-Ra'd ayat 21. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kulliba bihil mauta bal lillahil amru jami'a. 31 kali. Dah habis baca Al-Fatihah 7 kali, Bismillah 21 kali, Ar-Ra'd ayat 31 kali, mandi. Cara nak baca lagu mana? Abang duduk di tengah-tengah, orang lain baca dalam bulatan. Abang duduk tengah. Saya kata dekat pelajar saya, kau baca macam ni, aku duduk tengah-tengah. Baca depan ayat. Saya pegang ayat tu, saya baca sekali. Kemudian saya pun pergi mandi juga. Mandi, saya tekan perut sini, tekan perut. Keluar belah kiri saya jarum. Keluar jarum. Bulan Ramadan. Jarum tu masih ada di rumah. Kalau Kak So nak pergi ambil, buat kenangan. Itu cara untuk orang yang busung, cara untuk orang yang pakai susuk. 3. Orang dulu-dulu masak menggunakan dapur kayu. Orang sekarang guna dapur gas, dapur elektrik. Dulu dapur kayu duk tutup. Sagi dah masak nasi, tarik kayu pula. Masak nasi, tak balik. Sagi tarik kayu. Nasi dah masak. Apa yang tinggal di tengah-tengah dapur kayu? Jawapan dia abu. Jawapan dia apa? Abu. Abu ni sangat bagus. Pertama, untuk apa? Tuan-tuan dipatuk binatang bisa, digigit binatang bisa, sebelum pergi hospital tu ambil abu tadi, tak. Kerja abu ialah mengabsorb bisa. 1. 2, Ustaz, saya luka kena pisau pula dah. Allah, pergi ambil abu, bubuh. Dia akan menghentikan pendarahan, bleeding, dia stop. Ustaz, saya dah buh Ustaz, tak jadi lagi luka Ustaz. Kak buh abu apa? Abu rokok kak suami kak elok. Tu abu rokok, saya kata abu kayu.
Pokok, daun. Daun pun boleh. Tikar mengkuang pun boleh, tuan-tuan. Pasal dia daun. 3. Panas. Demam, panas. Ambil air, bubuh dalam beldi, ambil sintuk. Nak ambil apa ustaz? Sintuk jauh. Mana? Kedah. La ilah, aku kata ambil daun sintuk. Ambil daun sintuk, bubuh. Ambil segenggam abu, bubuh. Kacau. Mai hak demam tadi. Mai, mandi. Mandi pada kaki tu. Nak baca doa apa ustaz? Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim min syarri kulli irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Itu bacaan doa bila dia demam panas. Cara dia sintuk tadi, ayak campur dengan abu kayu, campur dengan doa, bagi dia mandi. Insya-Allah. Sekarang ni banyak influenza lah, apa lah, kata demam, tikuih lah, kencing tikuih lah apa. Ubat dia dengan apa? Dengan abu saja. 4. Sepanjang hidup ustaz, berapa kali ustaz cari orang lemah? Tak ingat. Banyak. Di mana ustaz? Loji simpanan air. Tu orang panggil apa? Empangan. Punya besar tuan-tuan. Saya naik bot tengah empangan tu, saya halui. Gambar saya tu macam pensil color, ingat pensil color tu. Ada sampai tengah-tengah laut. Saya cukup minat tu, color lunar ke apa. Macam tu. Saya kata nak cari taman. No, dia ni 3 hari tenggelam tak muncul. Ada yang saya pergi cari di Sungai Perak, 2 mayat. Tak jumpa. Yang paling ajaib tak jumpa macam mana tak? Hilang dalam telaga tapi tak jumpa. Hilang dalam telaga tapi tak jumpa. Ada yang hilang belakang rumah, duk sedai kain dengan mak dia, kali-kali tak ada lah. Jenuh panggil, handphone ada, IC 2 MP semua ada, dia tak ada. Jenuh anjing pengesan pergi cari entah. Baik, tuan-tuan ambil ilmu ni, mudah-mudahan kalau ada orang hilang di sini, tuan-tuan boleh baca. Saya nak apa? Oi, lawan dengan depa, menang depa. Saya seorang, depa ramai. Baik. Saya nak 49 biji anak batu. Ulang balik. 49 biji anak batu. Bukan batu. Anak batu. Yang kita duk melontar jumrah, anak batu. Berapa biji Ustaz? 49 biji. Satu kumpulan 7 biji, 7 biji, 7 biji, 7 biji, 7 biji, ada 7 kumpulan. Satu kumpulan 7 biji, 7 biji, ada 7, 49 biji. Baik, apa yang nak dibuat dengan batu ni? Tuan-tuan, saya dah berceramah daripada tahun 90. Sekarang 25, 35 tahun dah saya ceramah. Inilah kali pertama main masjid tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak ambil petua orang hilang ni, lagi 35 tahun saya ajak tuan. Yang mana faham, tak faham sudah. Apa ayat dia nak baca, cara dia nak baca macam mana Ustaz? 35 tahun lagi Tuan Haji jemput saya. InsyaAllah kita sambung. Masa dah tamat tuan-tuan. Baik, cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.